Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampak ni. Okey, hari ni Aisyah akan jadi robot. Jadi kawan-kawan, Aisyah kena bagi Aisyah satu arahan. Jangan ni pilih hari ni. Okey. Kena bagi satu arahan dekat Aisyah dan Aisyah kena buat. Okey, kita tengok. Siapa nak bagi arahan dekat Aisyah surat tisu. Okey, siapa nak bagi arahan dekat Aisyah? Backflip. Jangan. Okey, Amir nak bagi apa? Langkah ke kanan dan kiri. Betul. Okey. Tapi Aisyah boleh buat kan? Boleh. Sebab itu maksudnya apa? Sebab apa? Boleh ada bagi arahan. Jadi robot tu dia mendengar pada arahan. Okey, seorang lagi bagi satu arahan pada Aisyah. Makan. Belakang. Backflip. Aisyah terbang. Okey, apa? Itu satu akan tu hari tu dia buat. Jangan membuli. Pusing 3 kali. Pusing ke mana? Laju. Tengok. Pusing tak? Robot pun dah tak tahu nak pusing ke mana. Sebab apa? Sebab arahan. Betul, arahan tak jelas. Jadi, Aisyah boleh duduk. Terima kasih Aisyah sebab dah bantu. Okey, jadi bila arahan tak jelas, robot kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi apa-apa kalau kita nak output yang baik, yang boleh dijalankan, kita kena memberi arahan yang jelas. Jadi bila robot tak dapat berfungsi dengan baik, jadi apa yang berlaku pada acara kita? Jadi error. Tak ada ralat. Jadi dalam apa-apa kita buat dalam masalah, dalam kehidupan seharian pun kita akan ada masalah kan. Jadi dalam apa-apa kita nak buat pembangunan acara itu memang akan ada ralat. Jadi tak salah pun kalau maksudnya proses tu berlaku normal lah. Ada ralat, jadi tak salah pun. Jadi cuma kita kena pasti jenis-jenis ralat yang ada dalam acara. Jadi hari ni kita akan belajar tentang atas satu benda ada satu tajuk bab
1.5 menguji atur cara dan membaiki ralat. Okey, hari tu kita dah buat dah pembangunan atur cara. Jadi hari tu kita nak uji dan kita kena cari ralat. Boleh tak? Kita dapat tak output yang kita nak? Okey, objektif pembelajaran adalah memahami proses untuk mengesan dan membaiki ralat dalam atur cara. Yang kedua, mengaplikasikan kaedah menguji atur cara untuk memastikan ia berfungsi dengan betul. Dan yang ketiga, kita akan menyelesaikan ralat logik dan sistem. Okey. Sekarang saya nak awak baca proses menguji atur cara ni. Saya nak. Okey. Apa yang ujian atur cara? Ikut susunan. Susunan. Okey. Yang pertama ujian atur cara, proses menjalankan atur cara untuk memastikan ia berfungsi seperti yang dijanji. Yang kedua, perkara yang perlu diuji, input dan output, adilan tawanan control flow. Lepas tu, toleransi terhadap data yang tidak sah. Kemudian yang ketiga, kaedah ujian manual, masukkan data secara manual dan memeriksa hasilnya. Lepas tu, ujian automasi, menggunakan ujian atau untuk menguji atur cara secara automatik. Okey. Untuk kita nak uji atur cara ni, dia ada 3 proses, iaitu ujian atur cara kan. Bila kita dah buat atur cara, kita dah buat daripada input, proses dan output. Jadi kita akan tengok input kita apa dan kita kena pastikan output kita tu tally tak dengan input yang kita masukkan. Lepas tu, okey, yang kedua input dan output. Jadi dalam apa-apa atur cara, memang kena ada input dan output. Kalau input tak ada, macam mana output nak keluar? Betul tak? Jadi okey, kalau kita input dah betul tapi output kita salah, jadi kita kena check pada aliran kawalan control flow, iaitu proses lah, pada proses. Jadi kita kena check. Dan ada 2 kaedah untuk kita check. Satu secara manual, kita bandingkan dengan okey, sebelum kita buat atur cara, kita akan buat pseudocode, kita akan buat carta alih, kita akan buat algoritma. Okey, lepas tu kita kena bandingkan betul tak atur cara kita tu sama tak dengan pseudocode yang kita buat. Okey, yang kedua cara dia adalah kita masuk dalam mana-mana perisian seperti Python ke. Jadi perisian tu yang akan check kita punya atur cara. Seterusnya, apa itu ralat dalam atur cara? Okey, ralat adalah kesilapan yang akan berlaku dalam sebuah atur cara dan menyebabkan atur cara itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, akibat ralat. Okey, siapa nak baca lagi? Akibat berlaku bila ada ralat dalam atur cara kita. Baca je seorang. Saya boleh. Okey, baca. Akibat dia, atur cara tamat tiba-tiba menghasilkan output yang salah. Kedua, ralat boleh berlaku semasa dalam peringkat algoritma, penulisan pseudocode dan memiliki data alih, dan tarikh penulisan kod arahan. Okey, terima kasih Muhammad. Ralat ni boleh je kalau berlaku, kita jumpa bila waktu kita tulis pseudocode. Tak masuk lagi atur cara, kita dah salahkan semua. Jadi bila, sebab atur cara kan kita ikut pada pseudocode. Jadi kalau salah, macam mana atur cara tu nak berfungsi? Itu je sebenarnya. Okey. Okey, ada 3 jenis ralat. Okey, yang pertama adalah ralat sintak. Ralat sintak ni ralat yang biasa lah. Biasa kita akan jumpa ralat yang kecil-kecil lah. Okey, yang kedua ralat logik, iaitu atur cara berfungsi tapi output salah. Macam tadi Aisyah, dia jadi robot kan? Robot dia still bergerak tapi dia tak ikut pada arahan kan? Okey, lepas tu yang ketiga ralat rantai. Okay, ralat rantai ni adalah kesalahan semasa atur cara dijalankan, contohnya pembahagian dengan sifar. Bila sifar kan kita dah tak boleh nak buat apa-apa dah error. Okay. Okey, penerangan lebih lanjut. Sama je, ralat sintak ni dia akan berlaku semasa ikut arahan. Ralat sintak ni dia berlaku bila kita salah format. Okey, kita sebab apa-apa boleh kita akan ada format. Kita ada koma lah kat ujung tu. Nanti kalau ada yang
dalam semua itu adalah ralat sintak. Dia impact untuk output. Ralat logik pula adalah kearahan yang dapat dikenali oleh program tetapi menghasilkan output yang tidak dikenali. Jadi ibarat macam kalau kita nak buat kek kan, nanti kita nak buat kek pandan tapi kita tak letak pandan, tapi dia sudah jadi kek, betul tak? Jadi itu adalah ralat logik. Dan ralat masa larian adalah dia akan berlaku apabila satu program dah hilang cagai tapi tiba-tiba ada virus. Sebab dia dah hampir betul dah semua, tapi tiba-tiba dia tak boleh juga run. Dia dah paling, tapi jarang berlaku untuk masa larian ni. Rangkaian ni yang saya adalah logik dan sintak. Okey. Okey, ini langkah-langkah dalam untuk kita cari ralat. Bila kamu dah buat apa cara, bila kamu jumpa ralat tu, ini langkah-langkah untuk kamu nak atasi balik langkah ke mana. Okey, langkah yang pertama adalah kita bandingkan hasil atau cara dengan algoritma. Yang tadi saya cakap tadi, kita ada video kod kan, dan Santa Ali tadi kita kena tengok balik. Yang kedua, kita kesan ralat pada kearahan dengan meneliti sepuluh kod kearahan. Okey, kalau kita nak bangunkan sebuah cara, kita memang teliti. Okay, sebab memang ni bahasa komputer kan, bahasa komputer kan bahasa arahan yang macam kita. Kalau cikgu suruh Haris berdiri, Haris manusia dia mesti akan berdiri kan, tapi kalau robot salah bagi arahan, dia tak akan bergerak. Okay, lepas tu nombor 3, ujian lari. Uji lari atau cara semula. Maksudnya bila ada ralat kita dah bagi, kita uji lagi semula. Kalau masih berkesan, kalau maksudnya kalau dah dapat output, baguslah. Kalau dah dapat lagi, kita ulang balik step nombor 1. Lepas tu nombor 4 kita bagi lah sampai kita dapat output yang kita nak. Okay. Itu saja untuk apa ni. Kita akan cuba buat latihan kan, melalui okey, apa lagi? Kita buat program panjang kan. Macam mana kita nak mengenal pasti masalah dalam body ni? Faham tak? Itulah yang masalah saya cakap tadi. Kamu kena, okey, coding tu panjang, betul tak? Tapi sebelum kamu buat coding tu, kamu kan ada buat studio code dan carta alih. Carta alih tu kan nanti kamu akan buat flowchart. Melalui flowchart tu kamu akan nampak gambaran apa yang awak buat, apa buat ni. Jadi awak kena bandingkan ada cara. Jadi macam saya cakap juga, buat ada cara kamu kena teliti. Jadi memang akan juling-juling sikit lah mata kamu untuk nak buat, untuk cari ralat tu. Okay? Sebab kat sini siapa yang pernah macam ada macam pernah cuba buat coding? Ada awak pernah buat apa? Sebab ada error, ada ralat. Jadi hari ni lah awak akan belajar macam mana awak nak banking balik awak punya coding. Okey, sekarang kita nak buat aktiviti kumpulan sikit. Tapi cikgu nak kamu buka PC. Dan cikgu nak buat secara berpasangan je. So, sebab seorang dia yang buat tak apa. Nanti kawan yang satu lagi tu akan tolong. Buka PC dan buka buku teks, buka surat 108. Okey, buka Scratch 2.0 dekat type je dekat Google. Google juga Ya. Okey. Dia kena buat account dulu tau. Scratch 2.0 ada tak? Ada yang nombor satu, yang tu. Lepas tu 108. Sekejap kita buka. Ada jumpa tak Scratch tu? Jumpa kan? Saya atas tu, lepas tu nanti sign in jangan terus sign in. Kata buku teks kata 1. Jadi tak biasa kan? 108. Kita buka.
Buku surat dekat 108 tu. Okey. Dia akan keluar yang kali-kali ni. Ada tak? Jumpa kan? Okey, jadi cikgu nak kamu saling ikut flow dia. Cikgu nak kamu cuba runkan coding tu. Kamu dapat tak? Kamu jumpa tak lalat? Ataupun kalau tadi tu jadi dah tu 108 tapi Part 1 tu lah, cuba. Cuba buat. Cuba tak? Dia ada banyak warna. Jadi warna tu akan apa? Dia membawa satu yang lain. Kalau kamu salah warna, salah kan. Okay, buat. Tak ada, dah datang. Oh, kamu seorang ni. Boleh tak? Cuba kalau kamu try satu, kamu boleh run, cuba lagi yang satu lagi.
Ada yang dah siap ke? Belum. Boleh naikkan yang satu tu? Dah.
Lupa je. Okey. Dah boleh stop? Boleh stop? Okey. Dalam banyak-banyak kumpulan kan, bila kamu dah buat, siapa yang jumpa ralat tu? Dan berlaku, maksudnya output dia tak sama apa yang mesti. Okey, Nukman, boleh datang ke depan tak? Kan ada soalan? Tak. Jumpa ralat. Okey, datang ke depan. Kongsikan dekat kawan-kawan ralat yang macam kamu jumpa dan macam mana kamu atasi. Okay, semua dengar, semua dengar. Saya buat soalan nombor 1 dulu. Saya ikut apa yang ada dalam test, tapi bila saya tekan soalan tu, dia tak keluar output jawapan saya. Jadi saya cari punya ralat yang saya jumpa dekat dalam stop tu. Patutnya bukan stop, kalau dia stop. Jadi ralat tu saya simpan dalam test. Betul ya? Okey, betul. Pandai. Tangan. Okey, ada tak yang berlaku macam Nukman juga? Dia jumpa ralat sintak. Okey, tadi cikgu ada dengar kumpulan Haris ada masalah. Jadi Haris datang ke depan. Okey, Haris ke Hafiz ke tak kisah. Antara kita cepat-cepat. Tak apa, kamu boleh kongsikan dengan kawan-kawan supaya kawan tahu apa yang berlaku. Cuba Hafiz. Okay, apa yang berlaku dekat awak punya ada cara? Kerana kami kumpulan kami dan ada masalah sebab kami tersalah lihat kita punya operasi. Sepatutnya dia sama dengan, tapi kami buat betul-betul sama. Jadi itu ralat apa? Operasi. Ya. Banyak, tadi ada 3 kan jenis ralat. Haris ni tak ada ni. Okey, tambah Hafiz beri dulu. Kalau apa yang berlaku dekat atas cara Hafiz sebenarnya? Dia kesalahan kecil je. Tadi saya sudah bagi tahu. Dah ingat dah. Apa yang berlaku dekat Hafiz adalah ralat logik. Ralat yang secara kecil-kecilan ataupun salah pada operasi dan tata bahasa. Okey, jadi cikgu ada juga buat flash tu, tapi cikgu buat dalam version penuh. Jadi ada lagi. Kita ada dekat laptop cikgu. Sampai nanti cikgu share dekat tu kan. Okey, jadinya sebelum kita habis kelas, semua faham tak apa yang kita belajar tentang tajuk ni? Sebab ini adalah tajuk yang terakhir untuk kod arahan 41. Nanti kita akan masuk 4.2, tajuk yang dia dah memang guna dan kita dah buat dah aplikasi tu. Okey? Jadi semua faham. Nanti cikgu akan bagi pautan flexi quiz sebagai homework buat dekat rumah. Pastikan buat dan siapkan. Nanti share je dekat nanti awak submit lah. Okey, lagi satu, nanti sebelum awak balik, awak screenshot awak punya scratch tu, awak punya bukti latihan, betul hantar pada pautan Padlet yang cikgu bagi dekat cikgu. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Pastikan tak ada barang
barang ini kan. Belum tinggalkan Mak Mai. Okay, boleh balik. Terima kasih semua. Terima kasih.